Assalamualaikum. Terima kasih Sifu. Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi. Selamat petang dan juga Assalamualaikum kepada semua sahabat sekalian. So hari ini terima kasih kepada Sifu sebab memberi peluang kepada Kak untuk berkongsi tentang keadaan salah seorang sahabat kita yang mengalami cabaran kesihatan yang serius, cabaran kesihatan yang apa orang kata yang berat lah untuk keluarga dia menanggung lah ya. So, okay, cerita dia macam ni. Ini adalah anak sahabat, kita panggil family friend lah. Dia family friend saya dan husband Mus. Jadi sebenarnya mula-mula kita kenalkan ni untuk this family friend, the mother lah yang minum sebab dia sakit lutut dan suaminya juga sakit lutut kan. So lama kelamaan dalam masa beberapa bulan macam tu mereka hilang, senyap, hilang dari radar. So kami macam mana pergi ya. So finally then we get to know anak dia Azmi ni, Muhammad Azmi ni dalam usia 35 tahun tiba-tiba sakit yang little bit mystery yang macam susah nak dikesan. Terlantar, tak boleh tu, tak boleh ni, macam-macam lah dia punya simptom, tak ada yang tepat, tak ada yang macam sakit yang biasa-biasa, yang kalau kita sakit biasa-biasa kita senang, kita sakit tu doktor kita tahu dah, tapi yang ni dia little bit komplikasi, little bit tricky, banyak lah dia nak kena buat banyak ujian dan only you get to know. So masa berlalu, walaupun dari awal kami dah nasihatkan minumlah Redox untuk kerjanya, tapi masa tu mereka tak bersedia. Mereka kata no, we have to do this, do that, do that. So okay, kita bagi masa. Sampailah setahun. Jadi setahun ya si Azmi ada anak Azmi ni sekarang dia usia dalam 35 tahun. So dia dah kena tu masa dia umur dia 33 plus. So it is a 2023. So bila akak jumpa dia pada tahun Ogos 2024. So masa tu dia dah terlantar kaku selama setahun. Dia mengalami penyakit tu yang dan only baru didiagnoskan lupus. Cakap sekarang medical term lupus, tapi kalau dulu kita panggil systemic lupus erythro SLE. Jadi dan juga it is a autoimmune disease. Autoimmune disease memang susah nak dikesan dan dia sangat tricky dan dia tanda-tanda dia pun memang sangat gitu gini sana sikit sini sikit kan. Jadi Azmi suffer a lot, dah setahun terlantar begitu begini jadi macam-macam treatment dah dilalui, tapi dia pada ketika akak tengok tu dia dah kaku, kaki dia keras, tangan dia keras, on spleen, terlantar je, nak duduk pun kena dengan tilam, dengan katil angkat sekali, dia tak boleh duduk sendiri, keras, everything is keras kan, dia tulang-tulang dia semua dah keras. Jadi dia mulalah meminum Redox pada Ogos 2024 tu. Dan dia juga akan spasm. Dia akan kejang, sakit lah bila spasm tu, otot-otot tu dia akan kejang dan sakit. Jadi insyaAllah Alhamdulillah bila dia mulakan minum Redox pada Ogos 2024 tu dia jadi better. Dia dan juga sapu Renew 28 di almost everywhere dan juga di mana-mana yang ada kejang tu, yang ada spasm. Jadi perlahan-perlahan dia jadi better. Dia dah maksudnya dia dalam masa beberapa bulan tu dia dah boleh pergi outing, dia dah boleh duduk wheelchair pergi outing, dia dah boleh pergi makan luar, dia dah boleh pergi keluar dengan family, dengan anak, dengan isteri, dengan mak dia, dengan bapak dia kan. Jadi dah ada family outing, dah boleh keluar ke sana kemari, dan juga spasm yang selalu ada di otot-otot dia tu dah bertambah kurang dan tersangat kurang. Dan juga dia dah boleh gerakkan tangan dah boleh angkat, dan juga dia getting better, dah makan better kan. So kami happy lah. So kami sangat happy sebab dia dan juga doktor sangat gembira sebab daripada ujian darah yang dilakukan, it shows that dia improve. So dia cakap, dengan doktor cakap dengan mak dia, I'm very impressed because dia Azmi shows very good improvement. Alhamdulillah. Tapi dugaan Azmi ni kuatlah sesuatu yang
satu dugaan yang besar kepada family dia, because Azmi is such a brilliant boy. Dia sebenarnya bekerja as a executive officer dekat one of the international company and suddenly terbaring macam gitu kan. So it's such a sesuatu yang dugaan yang sangat besar ya pada dia dan juga keluarga. Jadi yesterday mak dia telefon kata, Umi, I tak tahu nak cakap macam mana lah. Dia kata Azmi sakit sangat rahang dia, tak boleh buka mulut langsung. Bila dia nak mengunyah, nak buka, nak masukkan makanan pun tersangatlah sakit. He just sakit yang tak tahu, I cannot do anything already, I do not know what to do already. Kata mak dia tu. So I can imagine macam mana mak punya perasaan, broken heart kan. And then anak suffer macam tu and then she couldn't help. So I kata dengan dia, I kata okay lah, I will come. Kak Umi masa tu kerja malam. So I kata tak apa, I will come tengah hari tu. Just wait for Mus to come back from meeting. So kalau Mus meeting petang, we go pagi. If Mus meeting pagi, we go petang. So Mus meeting afternoon, so we morning, then we pukul 12 tu kita pergi dah hari Khamis tu. Then we went there. So memang, so bila saya sampai, sebab saya kata tak apa, sabar puan, I'm coming to you as soon as possible. I have something new that I got it from US, and alhamdulillah my boss give me one for us to try around. And so dia pun dengan harapan yang ni, so dia menunggu kedatangan saya. So apabila akak sampai, akak kata Azmi, let open your mouth, I wanted to see. So dia nak buka mulut tu, sakit menjerit. Oh my god, my heart so sad. Kesian kan. So lepas tu, so I sapu dekat dua-dua belah rahang dia, sapu dekat belakang leher, sapu dekat shoulder, bagi dia tenang kejap kan. Sapu apa Kak? Sorry, sapu Redox Gold. So Redox Gold that I have twice, sapu kat dia. So lepas tu apa tu kan, lepas tu dah sapu tu, just left a few seconds bagi dia tenang. Lepas tu I cakap, Azmi rasa macam mana? Then he smile and say, I'm better. Dia kata, mak dia pun happy. Mak dia kata, okay, Azmi nak makan apa? You tak makan dah beberapa hari tak dapat makan sebab tak boleh buka mulut kan. So dia kata, okay, nak coklat ke nak biskut? So dia kata, okay lah, dia nak makan biskut. So mak dia ambil biskut, and dia masuk dalam mulut tu, memang dia boleh buka mulut, tapi pas tu pelengkap permulaan nampak dia susah nak mengunyah, macam kan susah. Tapi lama kelamaan satu biskut habis, following with the other biscuits, so memang dia boleh kunyah macam biasa. I can see, and he orang kata menikmati sebab dia tak ada rasa juga. Mak dia kata dia memang tak ada rasa mulut dia, so dia nampak dia dapat menikmati dan juga dapat mengunyah dengan biasa, dengan macam biasa. So alhamdulillah sangat kan. So lepas tu dia minum, and then he smile, and then only me and Mus was like, wow, alhamdulillah kan. So memang dia kata alhamdulillah sangat, and the mother was so happy, he's so happy. So cerita dia tu, jadi sebelum kami nak balik tu, 1.5 jam kami duduk situ, sapu-sapukan dia for a few times. Lepas tu sebelum balik, so dia pun dah boleh bercakap dengan little bit jelas. Because sebelum tu bila dia bercakap, we couldn't understand what he's saying. Sebab lidah dia dah keras kan, dia tak boleh cakap, sakit. So lepas tu dia kata, last kali tu dia kata, thank you auntie, I feel better, thank you auntie, thank you uncle. So you know, so we can see how Redox Gold help this. Masa tu pain dia 10/10. Memang you tengok pun sedih lah. So 10/10 memang you can see macam mana improve Redox Gold help the kesakitan yang teramat tu, relieve the pain. So I told his mother, I kata sabar. Millions of people in Malaysia, because other places dah dapat kan, so kita Malaysia akan dapat 1, 2, 3. So kita kata, I kata insyaAllah Azmi one of those yang akan merasakan, yang akan dapat menikmati kebaikan Redox Gold ini. Jadi itulah yang akak nak sampaikan hari ini. Jadi akak harap Redox Gold sangat bermanfaat kepada semua kita. Itu saja Sifu. Alright Kak, thank you so much atas perkongsian yang sangat luar biasa. Kita dengar pun cerita dari